Hai murid-murid, bersama cikgu dalam Trivia Sejarah by Cikgu Madiah. Sejarah tahun 6, sebab pengenalan rukun negara. Sudah sedia? Sebab pertama ialah perbezaan dalam aktiviti ekonomi yang merujuk kepada bagaimana masyarakat berusaha untuk mencari rezeki. Mari kita lihat. Hai makcik, rajinnya berkebun hari ni. Ya, tengah musim menuai ni. Sayur-sayur ni menjadi elok. Ini Pak Cik Ahong, dia dari kaum Cina. Dia bekerja sebagai peniaga. Selain itu juga ada yang melombong biji timah di Lombong. Wanita pelajar sekalian, ini adalah ladang getah. Bagi komuniti India, mereka bekerja sebagai penoreh getah di sini. Sebab kedua, tahukah anda bahawa pada masa lalu, orang kita tinggal berasingan dan tidak berpeluang untuk berkomunikasi. Masyarakat Melayu tinggal di kampung dan pinggir pantai. Selamat datang. Di bandar ini, majoriti kedai dibuka oleh orang Cina dan ada juga yang tinggal di kawasan perlombongan. Komuniti India juga tinggal dan bekerja di ladang ini. Para pelajar, tahukah anda tentang pokok getah? Sebab ketiga ialah berbeza fahaman politik. Ini menyebabkan hubungan renggang. Lihat kan, bila kita bersatu, semua jadi aman. Begitulah 3 sebab pembentukan rukun negara yang bertujuan menyatukan kita. Ingat tak? Jika ingat, tulis di komen. Dan jika dapat sesuatu, jangan lupa tekan like, share dan follow by Cikgu Madiah. Bye-bye. Jumpa lagi.